Takkan TikTok famous makan Maggi je kot. Motor bukan main lagi. Itulah dia. Lain kali jangan buat motor berik-berik sangat Mi. Kan ada duit tak ada. Tak apa sikit bak Maggi tu. Kau ni. Assalamualaikum. Oi, laju je dia nak jawab salam tau. Waalaikumsalam. Ni tak muka kau monyok semacam ni, Aku kena saman tu tadi. Saman? Motor kau kena saman apa? Ya lah pucuk kena saman tu. Sweet arm aku ni ha. Itulah kau Yet. Lain kali kalau tak nak kena saman, kau pakai macam aku ni. Sweet arm standard, pakai check adjuster yang comel-comel macam ni. Kau pakai ni confirm tak kena saman. Nanti. Sikit-sikit dah lah kau ni nak habiskan Maggi aku pula. Yet, pemandangan kau ni memang peminat Tega Sofili. Kau tengok ni, total grip dah Sofili. Side mirror Sofili. Lagi apa Sofili betul kau Ni, exhaust Sofili. Mono GT2A pun Sofili. Kau pakai lah Sweet arm Sofili terus. Kat sini Maggi tu Mi. Aduh, hai kau ni. Sofili ada sweet arm ke? Apalah tak ada? Ni, kau tengok. Swing arm cutting standard Sofili. 2 inci panjang. Ada warna apa je swing arm ni? Ni, ada warna hitam, warna silver pun ada. Kau kena pakai arm CNC. Ada juga warna hitam ada, warna silver pun ada. Tak nak aku pakai CNC lagi. Kena saman lagi. Tak gentle lah. Kalau kau pakai arm Sofili ni, memang baik je. Tak kena saman cover rantai. Jangan risau, tak akan kena lah. Nampak ni? Dia siap bagi sekali bracket untuk kau punya cover rantai. Dia bagi sekali. Betul rantai Sofili. Siap pasang dah. Cun. Uish, cantik juga chain adjuster dia. Welding pun solid ni. So, motor aku ni buat full RCB. Motor kau ni buat full Sofili terus. Bau ngam ni. Weh, power siap. Apa? Macam ni baru handsome, Yet.